lawan hati. Mari dengar saya berkongsi sebuah cerita penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nuaira Damia binti Muhammad Baik. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Temeluk dari kelas 3 angkasa. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Si Merah Jambu. Cerita ini mengisahkan seorang pemilik kedai yang bernama Encik Wisel. Pada suatu hari datang seekor anak bencin yang dinamakan Si Merah Jambu. Si Merah Jambu ke kedainya untuk membeli kasut. Encik Wisel membantu Si Merah Jambu memilih kasut. Melalui peristiwa ini, kita dapat melihat sikap baik hati dan melayan dan mesra Encik Wisel terhadap pelanggannya. Pengajaran daripada cerita ini, kita belajar bahawa kita perlu bersikap baik hati dan melayan orang lain dengan sopan. Selain itu, kita juga perlu membuat pilihan yang betul dan menghargai bantuan orang lain. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik dibaca oleh semua murid kerana mempunyai banyak nilai murni. Pergi ke taman melihat rama-rama terbang berwarna-warni. Sekian sahaja bicara saya. Terima kasih dan jumpa lagi.